Kawan-kawan yang dikasihi, ada satu kisah benar dari zaman purba yang penuh dengan pengajaran mendalam tentang ketaatan. Tuhan telah memberi arahan yang sangat jelas kepada seorang hamba-Nya. Apabila kamu sampai di Betel, janganlah sesekali makan atau minum di sana. Setelah selesai tugasmu, pulanglah dengan jalan yang berlainan dari mana kamu datang. Perintah ini, ia sangat-sangat spesifik, bukan main-main. Namun, di Betel, muncul seorang Nabi tua. Dia beritahu hamba Tuhan tu satu cerita lain. Katanya, seorang malaikat telah berkata kepada saya bahawa kamu boleh datang ke rumah saya untuk makan dan minum. Nabi muda tu, mungkin letih atau keliru dengan pesanan baharuni, telah terpedaya. Dia makan dan minum di rumah Nabi tua tu, melupakan perintah asal yang Tuhan sendiri berikan padanya. Detik itu, satu keputusan yang nampak remeh, mengubah segalanya. Akibatnya, dalam perjalanan pulang, seekor singa telah menyerangnya dan dia meninggal dunia. Kisah tragis ini mengajar kita betapa pentingnya berpegang teguh pada firman Tuhan yang asli. Jangan biarkan suara lain, walau sehebat manapun, mengalihkan fokus kita dari kebenaran ilahi. Ingatlah seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja bab 13 ayat 21, kamu mesti mematuhi arahan Tuhan, Allah kamu. Sentiasa dengar dan patuh pada Tuhan kita.